Guys, hari ni dah start cuti. Hari ni Abai nak cari Abai punya kelengkapan pula. Baju Melayu dah ada, beli dah hari ni, baru ni. Lepas tu hari ni Abai nak pergi cari tanjok pula. Abai nak pakai tanjok tahun ni. So ada satu kedai tanjok di Kuala Berang ni, Abai dah buka kedai. So Abai nak pergi tengok je. Kejap lagi Abai tunjuklah jalan dekat mana, lepas tu nak tengok apa koleksi tanjok yang dia ada dekat situ lah. Abai decide nak share dengan korang sebab Abai rasa ramai cari tanjok tak jumpa kot. So Abai tunjuk kat ni kedai dia. Jom. Kalau dari Pekan Kuala Berang tu guys, awak melalui di Jambatan Kuala Berang ni, Jambatan Gaung ni straight saja. Lepas dari Jambatan Gaung, dia ada berhentian Gaung Sejahtera belah kanan tu kan. Ada simpang kecil sebelah kiri tu. Sebelum depan simpang tu, depan tu. Okey, masuk simpang tu. Ni lah tempat dia. Ada apa ni? Ada banner depan rumah dia ni. Jadi kita tengok tutup pula guys. Aduhai. Dia tutup kedai guys pasal Abang Tun Ali kita pergi servis kereta. So tak apa, kita datang balik petang nanti. Kita jumpa dengan dia. Okay guys, hari ni sambung yang semalam. So hari ni nak pergi mula dekat rumah dia tu. Agak-agak dia ada lah. Jom. Abang Tun kita ada. Saya jujurnya saya jarang-jarang je jumpa dengan dia. Kalau ada program-program je jumpa dengan dia. Antara penggiat tanjak yang ada dekat Kuala Berang ni. Jom. Assalamualaikum. Sihat. Alhamdulillah. Ni bukan senang nak cari ni kan. Galeri Tanjak Melayu. Mesti korang tak tahu pun ada benda ni dekat Kuala Berang kan. Mesti korang tak tahu. Tak ramai tahu lah. Ada yang tahu tapi tak ramai yang tahu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tengok guys. Benda macam rumah je guys, tapi tanjak ada. Balik Kuala Berang raya tau ni, nak pakai tanjak datang sini guys. Tanjak dia bukan mahal sangat, murah. Ada yang murah, ada yang mahal lah. Depends. Yang paling murah berapa bang? Paling murah RM50 paling murah. Aku pun nak beli yang paling murah je, nak pakai raya kan. Bukan nak pakai pergi bersilat apa, bukan pakai nak pergi istana kan, pakai biasa-biasa. Nak sewa ada, nak beli pun ada. Baju? Baju. Ni baju nak sewa. Kan baju jual? Ni baju pendekar. Ni baju pendekar. Ni baju pendekar. Ni baju rakyat. Baju rakyat biasa lah. Ni sekarang promosi ni. Ni berapa harga ni? Baju ni dengan seluar ni RM80. RM80. 130 dah dapat sepasang guys. Baju. Alamak, lawa guys. Ni baju dia. Ni buat sendiri ke? Kita ada penjual. Ada tukang jahit lah. Ni berapa sepasang ni? Ni dalam 220. Ni baju apa? Dia baju sikap. Baju sikap. Ni size S Ni S ni S besar. maksudnya sederhana. S sederhana, bukan S small. Penting ni dia diikat. Okey, Ikat saja gulung. Dekat gulung. Okey. Tu apa dia? Bengkung dia. Bengkung dia lah. Bengkung dia. Bengkung. Kepala dia. Ini pun jual guys. Dia buat sendiri ke? Dia buat sendiri Semua sendiri? Tak tahu lah. Ni takut. Siapa ada? Berapa ringgit siapa? Siapa RM100 ya? RM100. Bagi bajet pula guys. Aku dah habis duit ni. Aduh. Tanjak dia guys. Ni tanjak Balung Raja. Balung Raja Selangor. Ni tanjak Sultan Terengganu. Sultan Terengganu. Kita ada buat juga tanjak Sultan Kampung Mizan. Kampung Mizan abang buat? Buat. Oi. Guys. Ni dah kira pembuat tanjak dia raja ni. Tanjak Laksmana Terengganu. Tanjak Laksmana. Biasanya kalau ada majlis kebesaran untuk kita ngajak tuanku ke, pakailah. semua pakai tanjak. Tidak boleh pakai tanjak lain. Laksmana macam Abayi lah guys. Laksmana. Laksmana pendekar Melayu Terengganu Abayi lah. Ni smart sekali. Ya. Ni okey. Okey. Ini sama. Ini harga 70. Tapi okey. Ni lawa. Guys Oi. dia baik di depan. Okey. Boleh guys, boleh. Jom. Kita pakai tanjak tadi sembahyang. Awak-awak mau kena pakai tanjak. Biasakan yang biasa dengan orang Melayu kita. Guys, dekat sini dia buat sewa juga tau guys. Sekali tanjak okey macam ni set macam ni. Sewa ni bang. Yang ni tanjak, baju, bengkung, ni samping. Lepas tu seluar sekali. Sewa dia RM100 je. RM100. RM100 saja guys. Murah guys, murah. Sewa lah. Bukan beli sewa. Kalau di pasar raya pun pakai gini kan baju. Orang tengok pun baru betul orang Melayu kan. Pakai tanjak siap. Pahlawan mana masuk. Ni tanjak moden. Tanjak moden pun ada Tak ada, ni tanjak
Saja orang reka. Rekaan semata-mata. Dekat semata-mata. Tanjak model, bagi kreasi. Ingatkan macam Majapahit ke apa ni. Tanjak kreasi. Tanjak kreasi. Ini nak jual ni? Semua jual. Semua jual kan? Lawa ni. Dapat anugerah guys. Tu nampak tu. Alamak. Kalau kampung Gaung Kuala Berang, korang tak tahu kan? Ramai tak tahu. Aku pun sendiri baru berapa bulan ni je yang tahu. Sebab tu pun jumpa dengan dia sebab program. Kalau tak tahu. Jadi mana-mana datang Kuala Berang tu nak cari tanjak, nak cari busana Melayu, sinilah tempat dia. Murah pun murah, barang pun ada, kau boleh pilih macam-macam saiz guys. Terbaik. Guys, Abang Tun bagi tahu tadi untuk raya hari ni je, hari aku beli ni dia ada dekat kedai. Lepas tu besok dia nak pergi balik Kuala Lumpur dah. Dia nak raya di Kuala Lumpur sama dengan anak dia. So maknanya lepas raya pulak lah baru ada pulak dianya. Dari mana-mana yang nak buat majlis raya, kau kot ada lagi nak anjurkan majlis raya tu, nak cari bahan busana-busana Melayu dekat sinilah dekat sinilah. Majlis-majlis yang personal-personal lah, yang kerajaan dah tak boleh ya. Yang personal-personal tu yang nak beraya tu, nak cari busana Melayu, dekat sini. Itu Simpang Gaung tu, Simpang Gaung. Ni depan ni. Depan apa ni, deretan hentian Gaung Sejahtera ni. Jalan sana ke Kuala Berang. Lepas jambatan Kuala Berang tu, sini. Kedai dia naik ke situ. Ni kedai dia. Nampaklah tanjak busana Melayu ni. Nampak? Sekejap itu. Siapa-siapa yang cari? Tanjak busana Melayu ada di Kampung Gaung Kuala Berang guys.